Hai, Assalamualaikum. Hari ini Dapur Ami nak bawakan rendang daging yang istimewa. Rendang daging cili api yang sedap, daging yang lembut, berlemak, cukup rasa, cukup sempurna dengan rempah ratusnya yang tersendiri. Makan dengan nasi panas-panas boleh, makan dengan ketupat palas ke, makan dengan pulut kuning atau dengan nasi himpit. Sebenarnya rendang ada berbagai versi. Ini versi dari Dapur Ami, diadun dengan cili padi untuk membangkitkan rasa yang istimewa. Untuk resipi yang mudah ini, jom kita lihat bahan-bahannya. Kita perlukan kunyit hidup dalam 3 cm, lengkuas dalam 2 cm, halia dalam 3 cm, bawang putih dalam 8 ke 9 ulas, lebih sikit pun tak apa. Bawang besar pun kita perlukan lebih sikit. Bahan-bahan ini untuk daging 1,3 kilogram daging lah ya. Semua bahan-bahan ini perlu dikisar halus. Kemudian kita perlukan serai. Serai kita tak kisar lah ya. Kalau lebih sikit pun tak apa. Sekarang kita lihat rempah ratus yang perlu disangai, iaitu biji ketumbar 4 sudu makan, 1 sudu makan jintan putih dan 1 sudu makan jintan manis. Semua rempah ratus ni kita cuci bersih dan toskan. Lepas tu nanti kita akan sangai ya. Cili padi merah dan hijau ikut suka banyak mana. Kalau tahan pedas lebihkan. Semua bahan-bahan ni kita masukkan dalam blender dan kita kisar sampai halus. Kemudian kita panaskan periuk, masukkan sedikit minyak dan kita tumislah bahan-bahan ni semua ya. Sementara itu kita potong-potong serai kita. Kita masukkan sekali serai dan kita tumis lagi bahan-bahan ni. Kita tambahkan sedikit cili kering kisar dalam 2 sudu makan atau 3 sudu makan. Terserah, kalau nak pedas lebih boleh tambah lah ya. Ini untuk bagi pewarna pada rendang kita supaya nampak lebih cantik. Tumis sampai pecah minyak. Kemudian baru kita masukkan daging. Daging saya dah potong kecil-kecil. Kalau puan nak besar sedikit pun boleh, tapi kena masak lama sedikit lah ya. Kemudian kita gaul sempurna dan biarkan daging ini sebati dengan rempah ratus ni. Dan petua daging cepat lembut, masukkan gula Melaka ataupun gula nisan. Ikut sukalah banyak mana ya. Kalau nak lebih manis boleh lebihkan, saya letak sedikit sahaja. Kemudian kita gaulkan dan biarkan daging ni masak sampai daging mengeluarkan jus dia. Dah banyak jus ni. Ni bukan saya letak air ya. Memang daripada daging. Kita biarkan dia masak macam ni. Sementara tu bolehlah kita sangai rempah ratus kita tadi tu. Dah cuci bersih, kita sangai dia sampai agak-agak garing sedikit. Kemudian kita akan sejukkan sebentar dan kita kisarkan dia. Selepas kita kisar dia, dah blend macam ni halus. Sekarang bolehlah kita masukkan dalam daging kita yang tengah masak tadi itulah. Tuangkan, kita gaulkan sebati. Biar dia masak lagi rempah ratus kita ni bersama daging. Kita tak letak garam ya, untuk elakkan daripada daging ni liat. Jangan letak garam dahulu ya. Kita akan letak garam kemudian nanti. Daging ni nampaknya dah mula mengering dan tengah pecah minyak tu. Sekarang bolehlah kita letak santan dari 1 biji
kelapa yang saya peras sendiri. Saya tak pakai santan kotak lah ya. Kalau pakai santan kotak, bolehlah tambahkan sedikit air, cairkan dia lah ya. Sebab kita nak masak sekarang dengan daging ni supaya daging ni lembut. Kita kena renihkan rendang kita dengan api yang perlahan sampai dia lembut. Gaul sebati semua bahan-bahan ini. Dan sekarang untuk menyedapkan lagi rendang kita, kita tambahkan 1 sudu makan rempah kari daging. Ini petua saya sendirilah. Ya, kalau nak rendang lebih sedap, kita tambahkan 1 sudu makan rempah daging. Kita gaulkan dan biarkan dia masak. Lepas setengah jam, daging dah mula mengering, dah mula keluar minyak dan naik pecah minyak macam ni. Sekarang kita bolehlah tambahkan bahan-bahan lain. Saya masukkan kerisik dalam 2 sudu makan lah ya. Kalau nak kuah dia lebih, boleh tambahkan kerisik tu, boleh lebihkanlah sikit. Kemudian kita baru masukkan garam. Ni nak ujung-ujung ni baru masukkan garam lah. Dan juga kita tambahkan daun limau purut. Kita dah buang dia punya tangkai belakang tu, daun kunyit. Kita masak lagi sampai dia pecah minyak betul-betul. Dan ikut kesesuaian masing-masing. Kalau nak banyak kuah, biarkan macam ni. Kalau kita nak dia kering lagi, kita biarkanlah dia masak. Dah siap rendang daging cili padi dari dapur Ami. Cuba, jangan tak cuba. Kalau sekali cuba, takkan tukar resipi lain lagi. Sehingga bertemu lagi untuk episod resipi lain. Assalamualaikum.